Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar Akademi TMC. So hari ini saya Nazri Salam akan membawakan satu topik yang penting, iaitu tentang membina pasukan produksi. Saya sukalah untuk menyerulah kepada pengkarya komik, sesiapa di luar sana untuk cuba buat kerja dalam pasukan. Sebab biasanya secara konvensional di Malaysia ni kebanyakan pengkarya memang bekerja secara individu. Dia buat seorang-seorang. Dari penulisan, dari fikirkan idea sampailah ke penjualan komik pun dia buat seorang-seorang. Bagi saya pada zaman ini, pada zaman internet, pada zaman yang amat mudah untuk kita berkomunikasi dengan orang lain, bagi saya elok kalau kita ambil peluang ini untuk berkarya, hasilkan komik dalam pasukan, dalam kumpulan. So, kalau kita nak pergi jauh, okey, kita kena kerja dalam pasukan. Kalau kita nak pergi dengan cepat, okey, buatlah seorang-seorang. Tapi kalau kita nak pergi jauh, kita nak lama bertahan dalam industri komik ni, sebaiknya kita bekerja dalam pasukan. Saya masuk bidang komik ni sejak tahun 2010, 2009 dan memang langkah pertama masuk bidang komik tu memang saya dah kerja berpasukan. Iaitu saya bersama adik saya iaitu Afiq Salam. Kami bekerja lah. Saya menulis cerita dan Afiq pula fokus pada melukis. And then bila siap buku komik, kami akan proceed ke next project. Okay, tapi selepas ada siap penulisan, selepas ada siap part saya akan mulakan kerja marketing, kerja publicity, saya yang berurusan dengan editor. So maksudnya setiap orang ada job scope masing-masing dan ada pengkhususan masing-masing. So hari ni saya nak share lah beberapa tips, teknik berdasarkan pengalaman saya bekerja dalam pasukan dan juga sekarang ni saya menguruskan pasukan iaitu TMC. TMC adalah sebuah pasukan produksi yang fokus pada menghasilkan jodol-jodol komik misi. Setakat ni sudah ada lebih kurang 15 hingga 20 orang pengkarya TMC, tapi semuanya freelancer kan, bukannya full time. Jadi hari ni saya nak kongsikanlah sedikit mungkin ada perkongsian saya ni yang boleh memberikan manfaat kepada tuan dan cik puan semua. Pertama sekali, dalam kita nak membina pasukan, kita kena make sure setiap orang dalam pasukan itu ada peranan masing-masing, peranan tersendiri. Dan peranan itu kena jelas. Cara saya bina pasukan adalah saya bahagikan pasukan itu kepada beberapa peranan lah. Iaitu pertama sekali penulis. So penulis ni kerja dia fikir konsep, tulis cerita. Bila saya katakan penulis yang fikir konsep, tak bererti tak boleh nak brainstorm tau sesama ahli pasukan. Actually boleh, tak ada masalah. Kalau kita katalah kita dah ada 5-6 orang ataupun 2-3 orang kan, kita dah berpakat nak buat komik sama-sama, kita boleh brainstorm konsep tu. Cerita pun kita boleh brainstorm. Tetapi orang yang akan finalisekan konsep, cerita, orang yang kena tulis skrip cerita adalah penulis. Tapi tak ada masalah untuk discuss sesama ahli pasukan. Tapi kerja penulis ni clear. Dia mesti finalisekan konsep cerita dan dia juga tulis skrip atau mungkin dia lukis thumbnail, bergantung kepada kemampuan penulis tu. Yang kedua, pelukis. Ini memang peranan yang penting lah. Kalau tak ada pelukis komik, tak adalah komik. Betul tak? Fungsi pelukis komik adalah untuk mereka cipta watak. Yang design watak memang pelukis. Dan watak juga akan lukis manuskrip komik berdasarkan skrip ataupun thumbnail yang diberikan oleh penulis. Dan yang ketiga adalah colorist ataupun artis warna, iaitu orang yang akan mewarnakan manuskrip komik. Basically ada 3 peranan ni dah cukup lah untuk kita menghasilkan sebuah buku komik atau sebuah siri komik, webtoon dan sebagainya. Tetapi ada 3 lagi peranan ekstra ataupun peranan yang optional tetapi dia penting juga. Kalau ada memang sangat bagus, iaitu pengurus. Kerja pengurus ni dia buat jadual, dia buat scheduling, dia buat planning macam mana proses produksi tu akan berjalan. Berapa bulan, proses menulis ni berapa lama, proses melukis berapa lama, proses nak mewarna berapa lama. So pengurus ni dia orang yang akan membuat planning atau scheduling tentang produksi komik. Kemudian pengurus juga yang akan pantau perkembangan. Iaitu contoh, sebab kita kerja berkumpulan, so kena ada seorang yang akan follow up progres kerja setiap individu atau setiap pengkarya tu. Kena ada orang yang follow up. Kemudian yang ketiga, peranan ketiga, seorang pengurus produksi adalah untuk menyuntik motivasi kepada pengkarya. Ini memang sangat penting. Ini fasa yang sangat penting sebab katalah kalau kita nak buat buku komik, prosesnya ambil masa yang lama, yang panjang. Dari 2 bulan sampailah ke setahun. So dalam masa setahun tu, of course ada ups and downs. Ada masa pengkarya low kan, ada masa dia hilang moral, ada masa dia down. So waktu macam ni lah pengurus kena ambil peranan. Pengurus kena make sure dia untuk first kali dia kena self-motivated. Dia boleh mampu untuk mendorong diri sendiri untuk terus bermotivasi. Yang kedua, dia mampu untuk mendorong orang lain untuk bermotivasi menyiapkan kerja masing-masing. Peranan kedua yang optional tapi penting sebenarnya adalah usahawan. Usahawan ni mesti terlibat sejak fasa konsep komik lagi. Dia tak boleh dah siap komik barulah kita lantik seorang usahawan untuk bantu jualkan. Susah macam tu. Sebaiknya kena masukkan seorang usahawan waktu fasa konsep lagi sebab usahawan ni yang akan masukkan selling point
dalam konsep komik. Selling point ni contoh macam saya selalu kasih contoh ni, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Contoh Bobo Boy kan. Kenapa watak Bobo Boy boleh berpecah kepada banyak? Kan dia ada Bobo Boy kuasa 3, kuasa 5, kuasa 7, mungkin kuasa 11, kuasa 100. Kenapa dia boleh berpecah kepada banyak? Tuan Nizam Razak iaitu pengasas Bobo Boy pernah berkata kepada saya direct. Dia kata dia buat banyak-banyak watak tu kan. Dia boleh buat satu watak berpecah kepada banyak watak dengan rekaan yang berbeza supaya mereka boleh keluarkan banyak mainan figura. Bila ada banyak mainan figura, profit pun meningkat. Saya nampak itu adalah satu mindset usahawan. Itu contoh macam mana kita nak masukkan nilai komersial atau selling point dalam kita punya karya. Yang kedua, kerja usahawan adalah untuk membina strategi jualan dan pemasaran. Pada akhirnya, penerbitan komik adalah satu bisnes. Dia mesti ada jualan. Mesti kita fikir tentang profit. Kalau bukan kita sebagai pengkarya komik, kita kena ambil orang lain, partner. Kita kena berpartner dengan orang yang ada minda usahawan. Ini untuk memastikan kita dah susah-susah buat komik. Kita nak biarkan je dia tak laku ke, tak laris ke, ataupun mungkin hanya bertahan dalam pasaran selama 5 bulan, setahun, lepas tu dah terus mati dah buku tu. Takkan kan? Kita nak macam tu kan? Susah payah kita berkarya, susah payah kita melukis komik, tapi tak terjual. Hanya bertahan dalam pasaran 6 bulan sahaja. So benda tu kalau boleh kita nak elakkan. Nak tak nak, kalau bukan kita yang kena ada minda usahawan, kita kena berpartner dengan seseorang yang ada minda usahawan. Kerja usahawan yang penting juga adalah pastikan pengkarya dapat bayaran. Macam saya dengan Afiq Salam, saya yang uruskan bayaran royalty Afiq. Ataupun kalau saya dapatkan job, saya make sure Afiq dapat bayaran berdasarkan job yang telah dibuat. Saya menguruskan pembayaran pengkarya. Seperti mana sekarang ni saya uruskan tim misi, saya make sure tim misi ni dapat bayaran royalty. Saya akan follow up dengan penerbit, saya akan tanya mereka berapa jumlah royalty, berapa jumlah royalty yang tertunggak, berapa jumlah royalty yang perlu dibayar selepas ni dan sebagainya. Kalau tak ada orang uruskan tentang pembayaran, komik siap tetapi bayaran tak masuk. Kalau boleh kita nak elakkan sebab kita nak bertahan dalam industri komik ni dengan lama. Dan akhir sekali adalah penerbit. So kalau dulu, kalau kita nak publish komik, memang kita kena cari syarikat penerbit. Syarikat buku, syarikat yang terbitkan buku, yang ada bangunan, yang ada printer, yang masukkan buku ke kedai-kedai buku. Dulu macam tu. Kalau kita nak publish buku, kita mesti berurusan dengan penerbit. Tetapi tidak sekarang ni. Sekarang dah berubah. Sekarang ini, kita dah boleh self-publish. Kita dah boleh cetak zain sendiri. Kan? Setakat cetak zain mungkin dalam 10 naskah, 20 naskah, kos baru RM40, RM50 dan kita boleh jual di media sosial. Gerak kerja sekarang ini memang tak begitu untuk kita memerlukan penerbit. Tetapi kalau kita dapat bekerjasama dengan penerbit yang boleh uruskan cetakan, uruskan bayaran royalty, uruskan pengedaran, itu sangat-sangat bagus. Supaya kita boleh fokus kepada penghasilan komik seterusnya dan fokus kepada pemasaran dan jualan. Maksudnya distribution tu serah pada penerbit, tetapi kita boleh buat juga, kita boleh jual juga sendiri kan, gunakan media sosial, kita boleh buat kerja-kerja marketing. Contoh kita buat komik-komik strip, publish di Facebook, letak iklan. Siapa nak beli buku komik saya, boleh hubungi nombor sekian-sekian. So kalau komik kita tu viral, kalau komik strip yang kita share di Facebook tu viral, orang akan contact untuk beli komik kita. Macam tu. So kalau kita boleh berpartner dengan penerbit, usahawan, pengurus, so kita boleh fokus pada kelebihan kita iaitu berkarya. Pada masa yang sama, bayaran akan tetap masuk pada kita. Dan kita juga dengan ada masa lebih-lebihan tu, kita boleh buat kerja lain. Kita boleh buat marketing, mungkin kita boleh ada masa untuk rehat dan sebagainya. Tips untuk merekrut ahli pasukan, ada beberapa tempat untuk kita cari pengkarya atau ahli pasukan, iaitu pertama sekali media sosial. Saya yakinlah semua orang ada Facebook ataupun Instagram. So senang sangatlah kalau kita nak cari pengkarya yang berbakat, yang berpotensi di tempat-tempat ini. Contoh, sebab artis-artis ni pun, pengkarya ni pun mereka rajin untuk upload hasil kerja mereka kan di media sosial. So kita tengoklah orang tu, kita study background orang tu. Kalau contoh, kalau kita nampak dekat Facebook ada lukisan yang kita berminat, kita suka stroke dia, ataupun kita dapati stroke dia sesuai dengan jalan cerita komik kita. So kita nak approach. Sebelum approach tu, pastikan kita selidik latar belakang dia. Tengok dia ni macam mana. Mungkin dia sedang bekerja di syarikat. Kalau dia ada bekerja di syarikat, susah sikit lah untuk kita propose dia join team kita kan. Sebaiknya rekrut ahli pasukan atau rekrut pengkarya yang tak ada terlibat dalam mana-mana pasukan lain. Dia masih stand alone, dia masih seorang-seorang. Cari pengkarya yang macam tu. Ramai bersepah di Facebook, di IG. Kalau kat IG tu pun senang untuk kita tengok sesiapa yang share lukisan atau komik. Kita tengok, kita selidik kan. Kalau kita tarik dengan lukisan dia, kita selidik background dia. And then kalau kita tengok, kita dapati dia masih seorang-seorang, tak ada team, dia masih mencari hala, tujuan, direction, kita boleh try approach dia. Tempat kedua untuk cari pengkarya adalah di laman web komik seperti
DeviantArt atau Tapastic. Tapastic ni laman webtoon. So dekat situ pun ada ramai sangat pengkarya yang kita boleh approach. Yang ketiga, acara komik seperti Anifest yang sedang berlangsung hari ini di Summit USJ. So dekat event yang macam tu pun ramai sangat pelukis, sebab event-event yang khusus seperti itu, yang specialized, yang berfokus kepada komik, animasi, cosplay, memang ada ramai, dia akan menarik golongan artis, golongan pengkarya, golongan yang berbakat melukis ni untuk datang. So dekat tempat itu adalah kira macam lubuk lah untuk kita terus approach pengkarya komik one to one. Kita terus approach direct. Ni bukannya menerusi Facebook ke, menerusi media sosial, tak. Kita boleh direct approach pengkarya yang kita minat. Yang keempat adalah tempat yang sesuai untuk kita cari pengkarya untuk join team kita adalah bengkel komik. Pun of course lah kan, bengkel komik ni biasanya disertai oleh para pengkarya komik yang ada bakat dan ada minat tapi mereka masih baru. Itu pun kira macam golongan ini pun golongan yang sesuai untuk kita rekrut masuk dalam team kita, sebab mereka baru fresh. Mereka masih belum ada team biasanya. Mereka masih baru, mereka masih mencari hala tuju, mungkin mereka pun sedang mencari ahli pasukan. So bila kita approach, mungkin mereka mudah untuk terima kita punya pelawaan. Dan akhir sekali, saranan. Katalah kita dah cari kat 4 tempat ni, tak jumpa kan, tak jumpa team member yang baik, yang bagus. So apa caranya? Tanya mentor, tanya orang lain, tanya sesiapa yang dipercayai, tanya mereka ada tak kenal sesiapa pelukis mana-mana yang berbakat, yang muda, yang tak ada team. Minta saranan daripada orang lain. Itu pun satu cara untuk kita dapat ahli pasukan yang baik. Okey, ni lagi tip untuk rekrut pengkarya untuk join team kita. First kali, value kena sama. Apa maksud value? Value tu maksudnya nilai yang dibawa tu. Contoh kalau kita suka satu lukisan kat Facebook ni kan, lukisan dia cantik, detail, memang sesuai dengan cerita kita. Kita pun selidik background dia. Rupa-rupanya dia ni jenis lukis karya yang lucah, karya yang penuh dengan carutan. Sementara kita pula lukis karya yang patuh syariah. Bukan nak kata yang patuh syariah lagi baik. Memang lagi baik macam mana pun. Tetapi yang poinnya adalah tak sama value. Kita nak hasilkan karya patuh syariah, kita kena approach pengkarya yang pun ada value ataupun yang juga nak hasilkan karya patuh syariah. Faham tak? Kalau kita nak buat karya yang patuh syariah, kalau kita nak buat komik yang baik, bermoral, janganlah kita approach pengkarya yang hasilkan komik yang lucah, komik yang penuh dengan carutan, komik yang sia-sia, entah apa-apa kan. So, kena make sure value kita dengan potential team member kita tu adalah sama. Boleh? Okay, yang kedua adalah sebelum kita nak melantik pengkarya untuk join team kita, kita kena interview dahulu pengkarya tu. Jangan terus main ambil je. Kan? Jangan nak tengok, lukisan dia cantik, okey aku nak lantik dia terus masuk team aku. Tak boleh macam tu. Kita kena interview dia dahulu, kenal dulu dia macam mana. Sebab mungkin lukisan dia cantik tapi tak tahu apa masalah dia kan. Mungkin dia ada masalah. Mungkin dia sedang hadapi masalah keluarga atau mungkin dia ada masalah depression. So, orang yang ada masalah depression atau mental illness ni, diorang ada kesukaran untuk commit pada projek. Seperti projek komik. So, kalau boleh, interview dahulu, tanya dia macam mana, tengok dia okey ke tak, dia sihat ke tak, and then dia boleh committed ke tak. Nak tak nak, memang kena chatting dulu. Bukannya interview buat formal, so dia datang office ke apa, tak ada. Interview maksudnya, chatting dengan dia, PM dia. Pastikan pilih masa yang sesuai. Janganlah PM dia tengah malam. Kan? Pastikan PM dia mungkin tengah hari atau waktu petang. Macam tu. Yang ketiga, tip untuk merekrut pengkarya. Pastikan pengkarya berminat dengan projek. Ni penting. Ni ada kaitan dengan motivasi yang selepas ini saya akan terangkan. Okay, tapi kena make sure pengkarya yang kita nak tarik masuk tim kita tu, dia berminat dengan projek yang kita nak buat ni. Sebab masalah dengan pengkarya atau golongan artis ni adalah kadang-kadang mereka tak setuju. Mereka tak nak buat benda tu tapi mereka terpaksa. Mereka tak mampu nak menolak. Ni masalah dalam kalangan artis atau pengkarya. Mereka tak mampu nak say no. Mereka sentiasa terima je apa yang orang hulur tau. Ada masa diorang tak nak terima pun. Tapi diorang tak sampai hati nak tolak. So, diorang ambil juga benda tu. Kalau boleh, make sure. Pastikan pengkarya yang kita nak tarik masuk tim kita tu, dia berminat. Kalau dia tak ada minat, jangan ambil. Sebab kalau orang tu, artis tu tak ada minat, memang susah projek nak jalan. Ni berdasarkan pengalaman saya. Minat tu satu dorongan, satu sumber motivasi yang penting. Kalau pengkarya tak ada minat, memang projek susah nak jalan. So, minat sangat-sangat penting. Make sure pengkarya yang kita nak tarik masuk tim kita tu ada minat dengan projek kita. Dan last sekali, make sure bila kita dah masukkan sesiapa dalam tim kita, make sure ada perjanjian. Ada dokumen perjanjian. Ada hitam putih di WhatsApp ke, atau message Facebook ke, atau SMS ke, tak kisah. Janji ada hitam putih mengatakan sekian-sekian. Contoh kalau ada buat projek, kan? Kata ada buat projek komik. Macam ni pembahagian IP. Berapa persen milik pengkarya, berapa persen milik ahli lain. Kena ada dokumen
dokumen perjanjian yang clarify, yang jelaskan macam mana hubungan sesama ahli pasukan ni. Macam mana pembahagian IP, macam mana pembahagian keuntungan. Benda tu wajib ada. Okey, cara bekerja. Okey, macam mana kita nak bekerja? Kan ada setengah artis ni dia pemalu ataupun tinggal jauh, ada tinggal kat Sabah, kita kat KL. Macam mana kita nak bekerja dengan dia? Okey, jangan risau. Produksi komik ni kita boleh buat secara online saja, 100%. Even saya dengan Afiq dulu, kita orang hanya jumpa editor selepas siap cetak buku komik pertama kita orang. Lepas dah siap cetak, barulah kita orang berpeluang jumpa editor face to face. Sebelum tu kita orang kontak menerusi email, menerusi Facebook dan sebagainya. Memang kerja produksi komik boleh dibuat secara online 100%. Okey, sekarang zaman internet, tak ada masalah. Kalau seorang dekat UK, seorang kat Malaysia, seorang dekat Uganda pun, tak ada masalah untuk kita siapkan sebuah buku komik. Okey, dengan syarat kita manfaatkan internet. At least ada talian internet. Kalau tak ada internet, tak dapat nak buat kerja jugalah. So, mesti ada internet untuk membolehkan kita kerja online. So, manfaatkan segala apps yang ada. WhatsApp. WhatsApp ni untuk komunikasi. Komunikasi yang pantas. Google Drive. GD. Google Drive. Untuk kita upload semua kerja di Google Drive tu. Kita share folder dengan ahli pasukan yang lain. Contoh, bila penulis dah siapkan thumbnail, dia upload dekat folder Google Drive. Kemudian, pelukis akan akses, akan ambil thumbnail tu. Dia akan lukis. Kemudian akan upload manuskrip komik pula. Lepas tu, colorist akan ambil manuskrip. Kemudian colorist akan warnakan dan upload semula manuskrip komik yang sudah diwarna. So nanti editor akan masuk dalam folder tu dan dia akan ambil segala file. Senang kerja. So kita kena manfaatkan Google Drive atau sebaranglah cloud punya storage. Which is satu lagi kelebihan adalah bila kita gunakan Google Drive dan apps yang seumpama, kita boleh backup segala kerja kita di internet lah. So tak ada kes kalau laptop hilang ke apa kan, file hilang, tak ada kes macam tu sebab kita dah backup di internet. Okay, dan email. Email pula untuk segala urusan rasmi. Contoh kita nak kasih reference ke apa ke, boleh guna email. Ataupun nak guna WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Kita boleh attach file kat WhatsApp tu. Okey, yang kedua, tip untuk bekerja dalam pasukan. Tak perlu kerap berjumpa face to face. Ni golongan artis, golongan introvert. Diorang ni jenis yang lebih suka duduk kat rumah, duduk kat bilik, melukis. That's why diorang melukis komik. So diorang suka duduk kat rumah, dia suka berkarya. Kalau boleh, kalau kita dah ada team, tak payah nak jumpa face to face kerap sangat. Nanti kerja tak jalan satu. Satu lagi, artis pun tak selesa sangat nak jumpa face to face. Tapi kalau kita ajak, biasanya mereka akan, okey, boleh terima kan. Kalau kita ajak jumpa, katalah, jom kita lepak mamak, kita nak discuss projek kita. Kadang-kadang artis akan kata, okey lah, boleh lah. Tapi hakikatnya mungkin diorang tak selesa pun. Diorang macam saya cakap tadi, ada artis yang susah nak say no. Diorang susah nak menolak. Diorang tak sampai hati nak menolak. So, diorang terpaksa terima. Tapi diorang buat dalam keadaan yang terpaksa. Diorang buat dalam keadaan yang tak selesa. So, kita sebagai mungkin pengurus pasukan kan, atau kita sebagai ketua pasukan, kita kena make sure kita tahu, kita empathy dengan setiap ahli pasukan atau setiap artis yang bekerja dengan kita. Yang ketiga adalah elakkan micromanage. Apa maksud micromanage? Micromanage ni adalah bila kita terlampau nak detailkan setiap kerja tu. Setiap kerja nak detailkan. Kita macam terlampau particular lah. Sedangkan contoh kita pengurus pasukan. Okey, penulis buat kerja penulisan, pelukis buat kerja melukis komik. Tapi kita sebagai pengurus, kita sibuk nak, contoh macam kita yang tetapkan macam mana susunan panel. Kita masuk campur lah kerja setiap ahli pasukan tu. Jangan masuk campur setiap kerja ahli pasukan. Artis ni, diorang suka autonomi. Autonomi bermaksud, diorang boleh buat keputusan mereka sendiri dalam bidang kuasa mereka. So, kalau kita dah pas kerja melukis kepada pelukis komik, jangan nak sibuk-sibuk masuk campur kerja tu. Serahkan kepada mereka, percaya pada mereka. Dan itu adalah asas kepada pembinaan sebuah pasukan yang baik. Trust, kepercayaan. Okay, akhir sekali, kena follow up perkembangan kerja. Especially pengurus lah. Pengurus kena sentiasa follow up. Jangan biarkan sesebuah projek itu senyap terlampau lama. Sebab golongan artis ni memang mereka perlukan follow up. Takut apa tahu? Takut kalau kita diam saja, memang kita percaya mereka. Kita percaya mereka buat kerja. Tapi still, kena ada masa kita kena tanya mereka. Kita beri salam, tanya apa khabar, macam mana progres kerja, okey ke tak, ada masalah ke tak. Satu lagi, dengan cara tu, selain kita dapat follow up, kita juga dapat tunjukkan yang kita care pasal mereka. So, which is, tu benda yang baik kan? Memang kita kena care kepada setiap ahli pasukan. Artis yang baik biasanya introvert. Malah, saya pernah jumpa seorang artis yang sangat hebat. Dia ni memang sangat-sangat introvert. Bagi saya lah, semakin hebat seorang artis tu, semakin tinggi dia punya introversion dia. Semakin teruk dia punya tahap introvert. Apa itu extrovert dan introvert? Okay, kalau kita nak bina sebuah team, kita kena empathy pada ahli pasukan kita, betul tak? So, kalau kita nak empathy, kita kena fahami mereka. Satu benda yang kita kena faham adalah berkenaan extrovert dan introvert. Artis biasanya golongan introvert. Mereka ni, introvert bukan pemalu. Okey, jangan salah faham. Selalu orang kata introvert adalah orang yang pemalu. Tak semestinya. Introvert adalah orang yang recharge. Orang yang dapat tenaga dengan cara duduk dalam bilik. Kita ni macam phone lah. Kita kan charge phone kita kan. Kita macam phone. Okey, tapi introvert dengan extrovert, cara nak charge-nya berbeza. Orang yang introvert
cara cas dia berbeza dengan orang yang extrovert. Introvert, dia kena cas dalam bilik. Charger dia dekat dalam bilik. Charger dia dekat dalam rumah. Extrovert pula, charger dia dekat luar rumah. So, itu beza yang paling besar antara introvert dengan extrovert. Bila introvert, charger kat dalam rumah, kan? So, bila introvert keluar dari bilik, automatik charger akan terputus. Katalah introvert tu keluar dari rumah. Dia pergi shopping mall. Charger tertinggal dekat bilik. So, apa berlaku? Energi akan mengalir keluar. Energi si introvert ni akan mengalir keluar. Dia akan cepat penat. And then, bila dah sampai tahap merah atau dah berbunyi kan, menandakan bateri low, introvert ni kena balik semula ke bilik dia untuk recharge. Macam tu. Extrovert terbalik. Extrovert ni, charger dekat luar. Kalau diorang ni keluar rumah, diorang boleh bertahan dekat restoran mamak, mereka boleh bertahan dekat library kat mana-mana sampai satu malam pun tak ada masalah, sampai pagi pun tak ada masalah. Sebab mereka punya charger kat luar. Bila mereka keluar, energi mereka full. Tapi bila mereka balik ke rumah, charger akan terputus dan energi mereka akan mula keluar. So, nampak tak? That's why golongan extrovert tak sesuai jadi pengkarya komik. Sebab mereka tak mampu nak duduk di meja dalam bilik mereka dengan lama. Takut apa tahu? Kalau kita lantik orang extrovert jadi pelukis komik, memang tak siap kerja. Baru lukis satu panel kan, dah keluar lepak mamak sampai tengah malam. Lepas tu, balik rumah, sambung lukis sikit, lukis satu kepala. Okey, lepak pula dengan kawan. Macam itulah. Sebab extrovert ni, dia kalau duduk dalam bilik, duduk melukis, dia akan penat. Introvert berbeza. Introvert bila duduk kat bilik dia, duduk kat meja dia, bila dia melukis tu, dia akan sentiasa charging. So, energi dia full. So, dia boleh, that's why artis ni, diorang ekspresif. Dia mampu ekspreskan energi mereka pada kertas, pada kanvas. Menghasilkan karya seni. Sebab kat rumah, dekat bilik, mereka charge. Mereka recharge. Okay, dan mereka ada lebihan energi yang akan dikonvertkan menjadi hasil karya. Motivasi pengkarya. Okey, penting untuk pengurus pasukan produksi tahu tentang sumber motivasi ahli pasukan. Ada dua jenis motivasi, intrinsik dengan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi dalaman. Motivasi dalaman ini adalah motivator atau motivasi yang sangat-sangat penting untuk artis atau untuk golongan pengkarya berbanding dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi luaran. Okay, contoh motivasi dalaman adalah autonomi. Macam yang tadi saya cakapkan kan, autonomi iaitu bila kita berikan kuasa kepada artis untuk buat keputusan mereka sendiri dalam bidang kuasa mereka. Contoh, kalau kita dah serahkan kepada mereka tugas melukis komik, kita kena serahkan kepada mereka susunan panel, rekaan watak, macam tu. Tak bererti kita tak boleh komen kerja mereka. Tapi maksudnya kita jangan masuk campur. Biar mereka buat, bukan kita buat. Yang kedua, belonging. Belonging maksudnya mereka rasa sense of belonging. Mereka rasa mereka berada dalam satu kumpulan. Bukannya mereka terasing ke, tersisih ke. Curiosity ataupun love. Mereka rasa disayangi bila berada dalam kumpulan tu. Itu akan membuatkan mereka bermotivasi dan terus berkarya dengan baik. Learning. So, artis ni pun atau golongan pengkarya ni mereka suka kalau dapat peluang untuk belajar benda baru. That's why pengkarya ni suka masuk engkil. Kelas, suka belajar benda baru. Mastery. Satu lagi, mastery. Iaitu bila kita dapat kuasai satu skill baru. Pun something yang akan boost motivasi pengkarya. The thing is, dalam bidang kerja kreatif ni, motivasi dalaman yang paling penting. Dan motivasi luaran boleh merosakkan hasil kerja orang-orang kreatif. Faham tak? Contoh motivasi ekstrinsik atau motivasi luaran adalah pertandingan. Takut pada kegagalan. Okay, duit, point, reward dan macam-macam. Benda luaran, benda yang kita berikan kepada pengkarya. Katalah, kalau kita umpan pengkarya atau ahli pasukan kita dengan duit. Contoh, kita kasih deadline kepada pengkarya. Kasih deadline. Katalah, kalau kau siapkan komik sebelum 15 hari bulan, aku akan upkan bayaran kau sebanyak RM100. Tu contoh macam mana kita berikan motivasi luaran kepada pengkarya. Dan benda tu tak bagus. Tak bagus. Jangan buat. Jangan suntik motivasi luaran kepada pengkarya sebab dia boleh memusnahkan kreativiti. Ini berdasarkan kajian tau. Ni bukan saya main hentam. Ni berdasarkan kajian. Saya baca buku. Ada tertulis dalam buku. Buku itu pula ada ditulis berdasarkan hasil kajian. Iaitu, motivasi luaran seperti duit, pujian boleh memusnahkan kreativiti pengkarya. So, apa cara untuk kita nak menyuntik semangat atau apa cara untuk kita motivate pengkarya dengan cara yang baik? Kita kena suntik motivasi dalaman. Kita kena jentik motivasi dalaman mereka. Kita kena pastikan mereka rasa belong dalam satu kumpulan, dalam satu team. Kita kena sayang mereka. Kita kena care pasal mereka. Kita kena beri peluang kepada mereka untuk belajar benda baru. Kita kena beri peluang kepada mereka untuk asah skill sampai tahap menjadi master. Kita kena serah kepada mereka segala kerja yang kita dah serahkan tu. Kita percaya pada mereka. Dengan cara tu, mereka akan bermotivasi untuk terus berkarya. Macam tadi saya katakan, motivasi luaran atau extrinsic motivation boleh jatuhkan kreativiti. Manakala intrinsic motivation penting untuk kerja kreatif. Kalau tak percaya, boleh baca buku Drive oleh Daniel H. Pink. Okay, so last kali tentang kerja kumpulan Sun Sawyer Effect. Ini satu fenomena yang
benar-benar berlaku. Bila seorang artis berkarya for fun, saja-saja untuk hobi, hasilnya hebat. Kita boleh tengok dekat Facebook, dekat Instagram, kalau seseorang artis itu lukis saja-saja, cantik lukisan dia. Tapi, katalah kita tertarik dengan lukisan seseorang ni, dia lukis for fun, cantik. Kita jumpa kat Facebook kan, lukisan ni memang cantik, detail, dia lukis for fun tu. And then kita tertarik lah, so kita bayar dia untuk buat commission. Kita bayar, kita kasih dia job. Contoh kita minta dia buat komik, kita bayar dia RM100 satu halaman buat komik. Tiba-tiba hasilnya tak seberapa, hasilnya teruk. Memang ada. Dan ini bukan sekadar ada, memang banyak berlaku lah senang kata. Ini namanya kesan soya atau soya effect. Penting untuk kita tahu benda ni, especially kalau kita adalah ketua pasukan atau kita pengurus pasukan. Sebab kita kena faham benda ni lah, kita kena tahu benda ni. Benda ni wujud, bukannya pengkarya tu saja-saja je dia drop dia punya standard, tak. Memang ni kesan soya, ni fenomena biasa. So kita sebagai pengurus kena terima benda ni. Kita kena terima yang mungkin dia punya kualiti kerja dia downgrade sedikit berbanding expectation kita. Kita sebagai pengurus kena lower down atau kita kena set kita punya expectation mengikut kemampuan pengkarya dan juga mengikut adanya kesan soya ni. Rasanya itu saja tentang menguruskan pasukan produksi. Terima kasih banyak kerana mendengar dan harapnya ada dapat manfaat. Okay, so last but not least, saya sangat berharap tuan-tuan, cik puan semua cubalah untuk bina sebuah pasukan produksi. Buat komik ni payah, memang mencabar. Satu cara untuk kita atasi cabaran itu adalah dengan bekerja dalam pasukan. So workload ataupun beban kerja itu kita boleh kongsikan sesama ahli pasukan. Satu lagi kelebihan bila kita bekerja dalam tim, motivasi kita lebih motivated untuk siapkan komik tu berbanding kalau kita buat seorang-seorang. Kan, kalau kita ada kawan ramai-ramai kan, kita buat komik sama-sama, of course lebih shock, betul tak? Berbanding kalau kita duduk kat bilik seorang-seorang, kalau ada masalah pun tak tahu nak luah kat siapa, kita tak ada team. Membuatkan kita senanglah untuk jatuh moral, untuk down. So mungkin pada akhirnya komik pun tak siap. Bekerja dalam team ni, walaupun kita kena kongsi profit, walaupun kita kena berkongsi bayaran, tetapi insya-Allah hasilnya lebih berkat. Bayaran tu walaupun sedikit tetapi lebih berkat sebab kita berkongsi rezeki. Okey, sekian saja, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.